Seterusnya, saya merujuk kepada satu kenyataan yang telah dibuat oleh Kesatuan Kebangsaan Wartawan Semenanjung Malaysia ataupun National Union of Journalists NUJ serta Gerakan Media Merdeka GERAM semalam. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini, dan saya memandang serius perkara yang dibangkitkan. Saya telah berhubung dengan menteri yang berkaitan mengenai isu ini dan beliau telah memberikan penjelasan. Dan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya telah menyatakan bahawa pendirian kerajaan adalah sangat jelas, yang mana wartawan berhak untuk bertanya apa jua soalan dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai wartawan. Dan setiap jawapan ataupun respon yang diberikan oleh menteri perlulah disampaikan dengan berhemah serta berlandaskan prinsip keterbukaan, di samping saling menghormati antara media dan juga pihak kerajaan. Ini antara beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Saya buka untuk soalan.